Ni mak ayah, cuba korang ni jujur sikit. Korang sebagai parent muda ni mesti selalu cakap macam ni kan? Tak apalah. Janji anak aku diam. Rasa macam nak cili je mulut yang suka cakap macam tu. Dengar sini bagi faham. Bila anak korang ni diam sebabkan gadget, sebenarnya otak dia ni sedang dibentuk oleh apa yang dia tonton tau. Hari ni ratusan ribu kanak-kanak dah dikenal pasti ada masalah internet gaming disorder. Benda ni bukan cerita masa depan, tapi benda ni cerita masalah yang berlaku dalam rumah kita sendiri. Masalahnya bukan anak ni ketagih game, tapi silapnya mak ayah yang malas nak mendidik. Korang yang bagi gadget. Lepas tu hairan kenapa anak ni cepat marah, susah fokus, tak boleh duduk diam dan langsung tak boleh ditegur. Hakikatnya korang yang salah sebab korang sendiri yang besarkan anak korang dengan algoritma yang rosak. Lepas tu korang yang manjakan anak korang, bagi semua benda yang anak nak, sampai diorang ni ketagih tau dengan benda algoritma rosak tadi. Jadi jangan terkejut kalau anak korang ni tak reti nak sabar, tak biasa nak struggle dan cepat memberontak. Jadi kepada young parent dekat luar sana tu, memang kita ni selalu nak yang terbaik, tapi niat baik tanpa disiplin tetap akan rosakkan anak. Phone bukan musuh, game ni bukanlah syaitan. Cumanya bila gadget lebih banyak masa dengan diorang berbanding kita, jangan salahkan diorang. Bila diorang lebih dengar gadget daripada suara mak ayah. Ingat mak ayah, anak kita ni bukan nak parent yang sempurna pun, tapi cukuplah parent yang sentiasa beri perhatian kepada diorang. Kalau tak, game lah yang jadi parent diorang. Mak ayah, nak ke jadi macam tu?